Kalau kita bahagia atas kesakitan orang, memang takkan kekal lama. So, good luck lah Tak, sekarang aku tak faham ni apa masalah kau ni. Tak habis-habis cari pasal dengan aku, kenapa? Apa kau nak? Masalah aku, kau tahu tak? Kau tu dah bercerai, buatlah cara bercerai. Tak payah nak sondol laki akulah. Aku ni tak akan buat apa yang dah kau buat dekat aku. Kau faham tak? Tak payah berlagak suci sangatlah. Aku tahu kau sengaja nak mengindah dengan laki aku sebab kau jealous kan? Kau jealous, kau tak bahagia macam aku bahagia dengan suami aku sekarang. Kalau orang bahagia, tengah happy, tengah seronok, dia tak akan meroyan-royan macam ni. Betul tak? Ke laki kau dah ada skandal baru? Lepas tu kau takut, kau tuduh aku. Kau jangan kurang ajar Sorry, okey. Aku bukan jenis ambil sisa-sisa orang ni. Kau dengar sini perempuan. Kau takkan bahagia. Faham? Orang kan kalau dia bahagia, yang tengah happy, dia tak akan cari silap orang. Diamlah. Dia yang call kita, lepas tu dia pula suruh kita diam. Aku nasihatkan kau, terima je lah. Kalau kita bahagia atas kesakitan orang, memang takkan kekal lama. So, good luck lah perempuan. Suka!